Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersua kembali bersama Seputar Channel. Kali ini anda bersama saya, Wafa binti Muhammad Khairul Sadat, selaku kru bertugas pada kali ini dalam Mesyuarat Agung PIBG kali ke-47. Mesyuarat Agung PIBG ini diadakan adalah untuk mewujudkan hubungan yang lebih akrab antara pihak sekolah dan ibu bapa serta menyampaikan maklumat berkaitan program yang melibatkan PIBG kepada semua pihak. Untuk mengetahui lebih terperinci berkenaan mesyuarat tersebut, ayuh sertai saya hingga ke akhir video. Mesyuarat PIBG ini memang perlu dilaksanakan setiap tahun supaya menjadi satu platform untuk guru dan ibu bapa duduk dalam satu suasana untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan aktiviti sekolah, dan guru pun boleh memaklumkan apa yang dirancang dan telah dicapai oleh pihak sekolah, dan pihak ibu bapa juga boleh tahu apa perjalanan akademik anak-anak mereka sepanjang tahun semasa. Yang terbaik adalah untuk mengadakan pelbagai aktiviti bersama, terutama dari segi gotong royong, keceriaan kelas, dan mungkin juga boleh wujudkan satu grup WhatsApp yang boleh secara harian dapat dimaklumkan kepada ibu bapa supaya ibu bapa berminat untuk tahu apa yang berlaku dan juga boleh tahu dari semasa-masa, dan boleh juga melaksanakan program-program sembang santai antara guru dan ibu bapa, dan tidak terlalu formal. Mungkin itu berjaya menarik minat para ibu bapa untuk terus berhubung dengan pihak PIBG, dan saluran kaedah penyampaian yang digital juga boleh dibuat supaya dalam suasana pada hari ini digital amat digemari oleh para ibu bapa untuk tengok apa yang berlaku di sekolah, mungkin dengan kaedah adanya YouTube ke Facebook. So kat situ juga menarik minat para ibu bapa untuk bersama pihak sekolah untuk melaksanakan kerja-kerja di sekolah. Peranan PIBG adalah sangat membantu pihak sekolah. PIBG adalah salah satu tulang belakang dari untuk pihak sekolah meningkatkan prestasi sekolah lah. Jadinya jika PIBG yang kuat, yang kokoh,
ia akan menaikkan lagi prestasi sekolah itu dari segi pelajaran, kurikulum dan lain-lain aktiviti di sekolah lah. Pada pandangan Tuan, adakah PIBG dapat membantu meningkatkan prestasi sebuah sekolah? Okay, terima kasih. Pada PIBG ni dia memang banyak membantu pihak sekolah, terutamanya dari segi kewangan lah. Kewangan serta dana, pencarian dana untuk pihak sekolah menjalankan beberapa program di sekolah. Yang antaranya membantu aktiviti sumbangan, mencari tajaan-tajaan untuk sebarang program di sekolah. Pihak PIBG akan banyak membantu dari segi itulah. Contohnya menyediakan kemudahan serta peralatan-peralatan sekolah, menaikkan peralatan pembelajaran sekolah yang mana yang pihak sekolah perlukan. PIBG akan support dan juga turut mencari sumbangan lah. Keseluruhannya PIBG juga menyokong sebarang program-program pihak sekolah. Antaranya kalau contohnya sukan, olahraga atau aktiviti sukan yang lain, PIBG akan membantulah dari segi tenaga, dari segi kewangan lah. Sebenarnya PIBG juga menggalakkan pelibatan ibu bapa dalam program sekolah. Maknanya kalau program mengadakan program Mutadesa ataupun program sukan, PIBG akan turut sama memberikan bantuan tenaga kepada pihak sekolah lah. InsyaAllah. Kini kita berada di penghujung video. Diharapkan agar mesyuarat PIBG sebegini dapat diadakan lagi pada masa-masa akan datang. Sebelum mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dulu video pada kali ini seputar channel Tepat, Berinformasi, Beretika, TV PSS untuk semua. Jumpa lagi pada episod-episod yang akan datang. Bye.